Bukit Batu Putih. Korang masih ingat tak tentang misteri kehilangan paling terkenal dekat bukit ni? Sini. Geng Geo nak story. Bukit Batu Putih merupakan sebuah bukit rekreasi yang popular dekat Gopeng Perak, terutama aktiviti hiking. Walaupun ketinggian dia sekitar 300 meter je, tapi puncaknya memang lawa gila. Tapi di sebalik keindahan tu, bukit ni simpan sejarah dan peristiwa tragedi yang pernah kecoh suatu masa dulu. Bahkan sampailah sekarang. Peristiwa yang paling diingati iaitu kehilangan seorang peserta larian maraton yang dikenali sebagai Acap pada tahun 2019. Acap dilaporkan hilang masa menyertai acara larian trail kat sekitar Bukit Batu Putih ni. Operasi mencari dan menyelamat dijalankan secara besar-besaran selama berhari-hari oleh pihak yang tertentu. Tapi sampai sekarang, kehilangan Acap masih menjadi satu misteri yang tak terungkai. Selain tragedi itu, nama Bukit Batu Putih juga ada kisah tersendiri. Ia dipercayai mendapat nama daripada bongkah-bongkah batu kapur berwarna putih yang jelas dekat puncak dia. Dari sudut geologi pula, bukit ni terbentuk daripada batu kapur atau limestone. Apa yang menarik, kawasan ni berasal daripada endapan hidupan laut purba yang dulu-dulunya kat dasar laut. Dan bukit ni juga ada hubungan rapat dengan Gua Tempurung. Kedua-duanya terbentuk daripada sistem batu kapur yang sama dan melalui proses geologi yang hampir serupa. So geng, bukit ni bukan je tempat hiking biasa, tapi dia ada simpan peristiwa dan kisah yang tersendiri dari kisah alam sampailah melibatkan manusia. Apa-apa pun, kalau korang jenis kaki hiking tu, mulalah aktiviti dengan bismillah dan sudahi dengan alhamdulillah. Dapat something?